Orang di luar negara kita layan. Hantar bantuan, hantar toto, hantar tilam, hantar biskut. Kakak kita yang Papua Kedana, ada kita hantar biskut 4 segi. Anak saudara kita yang susah nak belajar tak ada duit, ada kita bagi duit pada dia. Manusia cuma nampak orang jauh. Dia nampak di Afrika, dia nampak di Timur Tengah, dia nampak di Asia Tenggara. Tapi dia tak nampak adik-beradik dia yang duduk satu kampung dengan dia. Anak saudara dia yang susah, sepupu dia yang melarat, abang dia yang miskin, dia tak nampak. Sebab kalau dia tolong abang dia, dia tolong saudara dia, orang tak nampak. Dia lupa. Allah nampak bila kita mengeratkan silaturahim, menyambung silaturahim. Kata Rasulullah tadi dalam hadis ini, ayyubsatalahu rizqah, akan rizqihi, akan ditambahkan rezekinya, wa yunsa'alahu, malah akan ditumbuhkan, dipanjangkan, ditambahkan fi asari, umurnya.